Ready bang eh? Jom gerak. Pergi rawang dulu. Cut for life. Cut for life. Cut for life. Jom gerak. Ni kita orang tunggu dekat. Aku kata tunggu, dia tunggu aku dekat Sungai Buloh. Yang lain nanti akan follow. Ada yang dah gerak, ada yang akan follow belakang. So kita buat cup. Baru dekat Nada Mikam dah kena isi minyak. Itulah. Ahmad ni dia lock 1-2. Aku target kat tampah isi. Aku tengok minyak macam apa jalan. Oh, minyak macam air. Memang lah. Turun. Tank kita berapa liter je sial. Aduh ya. Kau siapa ringgit ni? Yang mana kat mana? Sini, kau siapa ringgit? RM7. RM7. Tak rasa kecil apa. Diorang aku tadi tengok WhatsApp, diorang kat Rawang lagi lah. Rasa kat Sungai Perak ni jumpa diorang ni. Sekarang kita dekat Real Sungai Perak. Dah selesai. Lama kat berhenti sebenarnya. Pukul 4.45 sampai. Yang kan pukul 5 gerak. Saya tengok dah setengah jam lah. Hujan yang dekat Ipoh je. Ngam-ngam kat Ipoh terus hujan. Alright. Gerak tu. Kau sampai dekat mana ni? Apa tak? Alo Pongsu. Penat lah bawa cup ni. Sebabnya dia kena berhenti banyak kali untuk isi minyak. Macam tu lah. Dokumen pula lock 1-2 macam tu. So memang minyak turun banyak cepat sikit lah. So next stop adalah Juru. Lepas tu pergi ambil motor Lokman dekat Sungai Petani. Mana ya? Petronas Juru. Walaupun alhamdulillah cuaca dah okey sikit lah. Bukan dah okey sikit, cuaca dah okey. Tadi bapak lepas. Dia dekat Ipoh je. Kat Ipoh sampai Sungai Perak. Lepas tu dah okey balik. Apa disebabkan dah isi minyak kat Lau Pongsu ni rasanya tak payah dah kot nak berhenti dekat Petronas Juru. Terus tu keluar Sungai Petani, ambil motor Lokman. Itulah. Tak, angkat tak boleh lah. Ni budak ni naik sokok. Baru tadi tak sampai setengah jam dah naik sokok dah. Dia bukan dengar tu pakai earphone. Ha? Dah ada, tengok kutuk. Aduh ayah. Tak sampai setengah jam dah naik sokok dah. Apa ni? Lepas tu aku... Apa dia? Kau apa? Lepas tu aku suka pakai ni Hafiz. Hafiz, senang. Hafiz kalau pakai ni dengan lagu senang. Tak dengar bunyi. Ya. Pakai ni juga. Apa dia? Pakai tak? Basah dalam? Sikit? Tapi aku tak rasa macam sejuk gila babi lah. Tak sokok. Okay dah, gerak dulu lah. Target 7.30 sampai dekat rumah Lokman okey tu.
Earphone aku sebelah dah habis bateri dah. Aduh. Dengar je lah. Syat lah. Baik ni aku contoh belakang sikit tu. Tak sampai.ไปในชีวิตเธอ Glove ni aku macam terbeli kecil lah. Ketat siap. Patut beli L lah aku rasa. Ni beli M. Tak betul. Tapi macam ngam-ngam. Kalau ketat ada ngam-ngam lah. Nak pakai macam susah sikit. Itu. Aku malah berhenti banyak sebabnya inilah dia. Nak kena bersiap balik tu. Leceh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah kita. Actually bila bawa cup, kau bawa slow tau. Tapi walaupun kau bawa slow, kau tak ada bosan sangat tau. Sebabnya kau dah start enjoy alam tu. Kau dah nampak tengok tengok kiri. Kau tahu kan ada bukit depan tu. Macam okey lah. Tanya aku macam okey. Aku suka lah juga. Harap-harap target ni 7.30 sampai kat rumah Lokman. Harap sampai cepat. Harap sempat lah. Tadi tengok Syawal dah baring mat. Konok juga. Dia orang baring dekat rumah Abang Is. Abang Is, Syawal dengan Lokal Rocky. Rumah mak mertua Abang Is dekat Penang. So diorang balik pergi situ dulu. Diorang pergi awal. Ada lagi yang geng lain kat belakang lagi. Masih kat belakang. Diorang buat motor besar. So diorang lambat sikit. Itulah. Push je. Tapi nampak ni, kau dah start layan alam tau. Walaupun kau bawa motor slow. So Lokman lock berapa? Ni sebab naik bukit ni kau tak 1-2 kat dia. Kau tengok Mamat ni lock berapa? 1-2. Aku buka sikit, try kejar. Dia tengok berapa dia lock sebenarnya. Satu dua. Adalah 124, 123, 12 lah aku rasa 12. Macam dah nak sunset tau. Lawa agak lah. Ini mungkin jam ni sebab balik kerja kot. Dekat mana ni? Bukit Tambun. Dekat Simpang 4 lah. Dekat Penang lah aku rasa dekat Penang kan. Tadi nampak jual dekat map. Memang jam teruk. Harap-harap tak mengganggu kita yang naik motor ni lah. Banyak budak-budak Vespa ni. Sebab Lokman kata tadi ada gathering macam untuk Vespa macam tu lah. Memang daripada sepanjang perjalanan tadi memang penuh lah. Tadi dekat Petronas Sungai Perak pun gila bapak. Banyak gila diorang. So boleh bau lah tuti-tuti. Kalau korang tengok langit kat atas tu macam menakutkan juga. Hitam siap. Kalau aku cuba kamera dulu ni. Tapi sempat kot sampai rumah Lokman sebelum apa-apa berlaku. Gelap tu atas. Sempat dia layan lagi. Apa dia? Apa dia? Terlepak tak? Tak kot. Tak sempat turun lagi tu. Tak sempat lagi tu.
Habis dah kering kan. Dah kering dah balik basah. Aduh. Wow. Tak hujan lah bang. Tak dengar ni, dah pakai earphone. Tidur lah dulu. Saya sambung. Sekarang basah aku punya kamera. Satu hal pula. Alhamdulillah sampai sini dah. Sikit lagi kita settlekan ni immigration Thailand pula. Pratik Thai.